tak kau cerita. Tak tadi, hai cik dah dah. Tak cakap tadi. Dengar lah. Kak Kak. Okay. Ya. Nanti pagi esok cik dah rakam video yang row yang first tu. Rupanya ke laut. Okay nah. Okay. Macam-macam bentuk lah jadi. Tu asyik ada macam bunga pula. 2, 4, 6, 8. Dah buat 8 dah. Tak apa. Okay, jom. Mana? Benang? Standby. Tapi senang kan bila besar. Bila kecil susah. Yang ni nak buat balik round 1 tu. Ya, kita sebab Kak Long tak ingat pun round 1 tu. Jadi kita buat round 1 dulu. Okay. Sebenarnya round 2, round 3 semua tu dia ulang balik round 1 je. Jadi kalau round 1 Kak Long tak ingat, jadi dia susah nak pergi ke round seterusnya. Okay. So macam biasa keluarkan 5 stitch marker, 4 stitch marker yang senada lah. Lepas tu 1 stitch marker yang warna beza. Dah letak tepi. Kak Long kena pusing. Cik dah nak tengok Kak Long punya apa? Cait. Pusing kamera. Kalau kita guna iPad, dia boleh stand. Okay. Okay. Okay, go through balik ni. Okay, kita buat ring dulu. Ingat tak nak buat ring macam mana? Itu boleh lagi. Okay, buat jap cik dah tengok. Cik dah buat sekali dah dulu. Tu Kak Long tengok. Lepas tu Kak Long buat. Okay. Buat slip knot dulu. Slip knot. Pegang sikit. Buat X. Keluarkan. Tolak masuk benang. Tarik keluar. Okay, jadi macam ni. Masuk hook. Pegang yang panjang. Tarik sikit. Jangan bagi ketat sangat. Okay, bagi loose sikit. Sebab kita guna benang yang besar kan. Okay. Lepas tu kita buat ring untuk yang baru nak belajar, kita buat guna chain, 4 chain. Lepas tu kita slip stitch. Okay, jadi lilit dari bawah, tarik keluar 1. Ini V ni. Okay, buat jap nak tengok balik. Okay, buat chain yang kedua. Loose sangat tu Kak Long, tak apa. Loose sangat, keluar balik. Yang first tu dah loose sangat. Okay. Ni, yang pegang kat telunjuk tu. Pasal tak? Cik dah punya kan, cik dah ada bagi panjang sikit kat telunjuk tu dia. Tarik keluar sikit. Lagi tu. Okay. Lilit sekali. Tarik keluar. Tu okey 1. Buat 4. Tu baru 1, buat lagi 3. 2. Okay. Pusing mata tu. Long. Okay.
3. 4. Okey. Okey, ingat ya. Kita nak slip stitch dalam ni. Kalau susah nak jumpa yang 2V ni, kalau ambil satu ni je. Permulaan ambil satu ni pun boleh. Sebelah V ni. Yang ni kan? Tak nampak. Masuk frame balik. Yang tu kalau cantik boleh dapat 2 tu lagi cantik. Okey. Okey, masalah ni. Dia masalah tu. Tak tarik umatan kan? Ni bab longgar biasa je. Bab longgar macam biasa je. Okey. Masuk dalam 2 tu. Tengok cik dah guna kuku. Kalau susah nak masuk kan cik dah guna kuku. 1, 2. Okey. Lepas tu baru tarik. Lilit keluar. Keluar dua-dua tu terus. Lilit yang atas kan? Lilit sehaya gitu. Tarik. Okey. Yang tinggal 2. Tinggal 1. Tarik keluar semua. Okey. Tarik lagi. Tarik keluar lagi. Tinggal 1 kan. Okey. Kalau susah nak tengok. Okey. Lepas gitu. Lepas tu cuba tengok buka. Nampak tak bulat? Nampak tak bulat? Tak apa. Take your time. Tak boleh jawab mana dah. Mana budak ni? Rasa kita nampak ni. Tunjuk balik dalam. Masuk dalam frame balik. Okey. Yang tu tengah tu. Nampak tak tengah tu? Cik. Ya. Okey. Ni. Yang tengah ni. Okey. Okey. Itu Okey. Pegang balik. Lepas tu tengok balik. Jadi kita akan buat. Lepas kita buat ring. Kita buat ni. Nampak tak? Yang ni pemula kita. Okey. Ini adalah simbol untuk chain. CH ya. Lagi. Ni CH. Okey. Jadi 2. 1, 2. Kita akan buat 2 chain. So step dia sama macam tadi. Okey. Lepaskan yang pendek tu kat belakang Okey, pegang macam ni. Lilit sekali. 1. Cik dah tak nampak. Okey. Okey. Lepas tu yang kedua. Lilit sekali. 2. Okey. Okey. Bila baru nanti ingat tak semalam kita susah nak cari kan? Jadi sebab tu tak biasa lagi letak stitch marker. Tarik loose sikit. Nampak tak V ni? V yang macam tadi stitch, yang buat stitch kan? Okey. Masukkan stitch marker dekat 2 tu. Okey. Sebab nanti tak payah menggagau nak cari dia. Okey, mari tengok. Pandai letak. Okey, letak tapestry needle tu. Okey. Sebab dia kadang-kadang Ya. Lepas tu dia terbelah dia punya benda. Tarik keluar balik. Okey, mari nak tengok. Masuk balik frame. Okey, good. Okey, lepas tu lepas 2 ni, 2 chain ni, nampak? Jadi yang tiang ni lepas tu ada 2 kan? 2 garis tu. Ingat ni adalah treble.
treble. Jadi short ni dia punya dalam, kalau dalam ni TR. Tadi kan kita buat chain 2, lepas tu treble kan. Ni kita buat treble. Treble ni adalah penjuru dia. Okey, 2 garis kan. Jadi ingat, ini jangan bagi ketat sangat. Yang benang yang dekat hook tu, okey, lilit 2. 1, 2. Lilit tu dulu. Okey. Okey. Ingat, tadi kan yang lubang yang kita pegang tu kan. Okey. Masuk dalam lubang tu. Okey, masuk lubang dulu. Okey. Masukkan benang kat ni, macam tu. Okey, tarik keluar. Okey, pegang balik yang lubang tu. Okey, ni. Nampak 4 kan? Boleh buat macam ni. Buat bagi loose sikit. Jangan bagi ketat sangat. Tak lagi susah. Okey. Lilit sekali. Okey. Keluarkan 2. Keluarkan daripada 2 benang. Tinggal 3. Keluarkan daripada 2 benang. Ya. Dia mesti keluar 2 macam tu. Tinggal 3 sekarang kan? Okey. Lilit sekali. Okey. Keluar 2. Saya rasa saya tarik dulu. Ya. Tak. Terlekat tu. Masuk frame balik. Keluar pada frame tu. Okey. Tak lepas lagi satu. Tak habis tu. Tarik lagi satu keluar. Tak. Patutlah. Salah tu. Okey. Kalau confuse, buka balik. Okey, buka balik pada awal tu. Okey. Okey, ulang balik. Pegang bulat tu, pegang ring dia. Okey, lilit 2. Okey. Masukkan dalam lubang. Okey. Ini. Yes. Tarik keluar. Okey, tarik keluar. Nampak 4. Okey. Kita akan tarik 2. Keluar 2. Okey, tarik sekali, keluar 2. Okey. Tinggal 3. Okey, tarik sekali. Keluar 2. Okey, tinggal 2. Okey, tarik lagi sekali. Keluar 2. Keluar baju 2 tu. Okey. Tunggu. Tunggu jap. Ya, patut tak habis keluar kan? Terstuck. Habis tinggal 2. Okey. Berperasan. Cik dah salah ambil benang warna. Tak apa, cik dah tukar nanti. Okey. Macam tadi. Ambillah satu stitch marker. Sebabnya treble ni adalah penjuru. Bucu dia. Jadi kita akan masukkan stitch marker dekat atas tu. Atas stitch tu. Atas 2 ni. Okey. Sekejap nah. Cik dah salah ambil stitch marker pertama. Cik dah ambil warna lain tadi. Kan kata 4 warna yang senada kan. Mana stitch marker biru cik dah ada? Ada. Ni dia. Okey. Okey. Lepas treble. Okey. Cik dah? Cik dah boleh screen record tak? Memang Cik Aziz kata boleh screen record ke? Boleh kot, kita cuba. Boleh kot. Boleh cuba kot. Sebab kita punya iPad penuh storage. Nanti Cik dah tanya kat Cik Aziz ya. Okey. Okey, lepas treble. Lepas tu nampak tak? Tiang. Satu ni kan. Satu line ni kan. Maksudnya ini adalah double crochet. Singkatan dia adalah DC. Tengok ni. 3 DC. 3 double crochet. Jadi 1, 2, 3. Okey, kita akan buat 3 double crochet. Okey. Sekejap. Masuk balik. Sekejap ya. Cik dah punya colour pastel. Stitch marker. Yang pemula dia kan.
Okey. Pegang. Mesti pegang ni mesti pegang bulat dia punya ni ring dia tu, tengah dia tu. Ibu jari tu tekan. Okey. Dengan apa jari ni, jari tengah. Betul lah ni. Betul. Bagi ni atas sikit, kita tak nampak. Okey. Okey. Yang tengah ni cik dah buat dulu. Kak Long tunggu jap. Okey, tengok bagi loose sikit. Lilit sekali. Sebab tadi kan line tengah dia satu je kan. Okey, lilit sekali. Masuk tengah. Lilit keluar. Dapat 3. Okey, Kak Long buat. Okey. Lilit. Ya, lilit sekali. Tak belum. Dah masuk dulu. Okey, masuk tengah. Masuk tengah. Tarik sini kan? Ya, betul. Okey. Tinggal 3. Okey, ingat tak tadi cik dah kata keluar, tarik keluar 2. Okey. Tarik 1, lilit 1, keluar 2. Tarik 1, keluar 2. Okey. Okey, ingat. Tinggal 1 je dekat hook ni benar. Maksudnya kita punya tu dah settle. Stitch kita yang tu dah settle. Okey. Masuk balik frame. Frame lari. Okey. Itu baru double crochet 1. Kita kena buat 3. Jadi lilit sekali. Kak Long pula buat. 3. Okey. Lilit sekali. Bagi loose sikit je. Jangan bagi loose banyak sangat. Okey, itu good. Okey. Okey. Masuk. Ini. Okey. Tarik kedua. Okey. Tarik kedua. Okey, good. Lilit. Masuk. Nampak dia punya ni tiang Ya. ni. Keluar. Okey. Buat yang ketiga. Okey, dah. Okey. Lilit ni cik dah buat. Okey. Mari kita kira balik. Ni nak ajar kira nak. Okey. Yang ni yang treble tadi bucu. Okey. Yang ini double crochet pertama, double crochet kedua, double crochet ketiga. Okey, kira. Okey, 1. Di sini 1. Okey. Di sini 2. Di sini 3. Yep. Okey. Jadi lepas 3 kita masuk balik bucu. Double crochet treble Okey. Ingat tak treble? Cuba buat Sat. Ingat ni? Tak letak pin lagi. Belum. Kita kat bucu baru kita letak stitch marker tu. Okey, yang ni kena buat macam ni. 1, 2. Okey. Masuk. Balik yang ini. Okey, tarik keluar. 1, 2. Okey. Tak habis. Tak habis tu. Tinggal 3. Okey. Lilit. 1, 2. Okey, tinggal 2. 1, 2. Ya, tu treble jadi bucu dia. Letak stitch marker. Okey. Sekejap, cik dah buat treble, cik dah buat. Betul. Kali dulu. Ya, kalau tak nak bagi confuse, bagi je warna senada. Dalam package yang pemula tu bagi warna hitam kan. Sebabnya yang package yang bagi tu kan set tu kan campur warna kan. Itu
sebenarnya buat yang mulia ni warna putih je. Tak apa. Asalkan ingat sendiri je. Kalau dia jadi dia jadi sengit-bengit, kelus ke, tak apa, jangan risau. Sebab tu kita buat granny square mula-mula. Nanti lepas dah buat mahir banyak kali kan akan nampak dia akan jadi makin cantik. Lepas tu nanti bila kita sambung-sambung, tak nampak pun sangat. As long as bilangnya stitch tu sama. Okay, dah. Okay, jadi macam biasa, lepas kita buat bucu, kita buat 3 double crochet. Okay, sila buat. 3 double crochet. Okay. Ya. Okay. Kalau confuse ni, okay. 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 1, 2. Okay. Double crochet 1. Okay, double crochet 1. Masuk frame balik. Sekejap, kenapa Cik Dan? Yang tu jangan bawa tiang dia. Yang ni biar dia duduk kat bawah. Yang ekor dia ni biar di bawah. Okay. Yang ni yang nombor 2. Ya. Okay. Dah buat jari dah ni. Cik dah tak boleh ajar untuk yang baru nak belajar guna magic ring. Kalau magic ring memang cantik lah. Macik dah tunjuk apa jadi kalau buat magic ring Okay. Yang ni yang Cik dah buat guna tu yang sama, stitch yang sama. Nampak tak tengah dia? Ya, ini bila hasil guna magic ring kita boleh tarik. Cantik je kan, tengah dia tak nampak. Tapi kalau guna magic ring, kalau yang baru nak ni, tangan keras lagi kan, dia akan jadi susah lah. Kalau magic ring tu kita buat loose and fold pun tak apa. Lepas akhir tu kita akan tarik balik. Tapi kita akan tangan ni memang kena pandai kontrol. Pula nanti kan susah. Tak apa, jangan risau. Ini pun berpeluh lah kan. Sabar. Okey, tengok berapa dah double crochet. Ada baru 2. Buat lagi yang tadi. Yang ni tak kira kan? Tengok tak nampak masuk frame. Yang tu tak kira, yang tu treble. Bucu kita. Okey. Dia masuk sekali ni tu. Okey. 1, 2. 1. Okey. Sekejap, Kak Long tarik panjang sat. Cik dah nak tengok sekejap macam ada something wrong somewhere kat situ. Panjang mana ni? Tarik bagi panjang ini. Okey, lepas. Okey, tunjuk sat. Letak macam ni, letak macam ni kat tangan. Ya, sebabnya Kak Long masalah masuk balik frame. Terkeluar frame atas sikit. atas ni tak tahu boleh tulis. Ya, Kak Long kena buka balik sebabnya. Okey, sebabnya ni. Kak Long salah masuk bulat ni. Lubang dia tu salah. Kak Long bukan masuk lubang yang tengah ni. Ya, lari keluar dia tu. Buka balik. Buka dulu. Nak buka sama ni dah. Buka dulu sampai tinggal 2 stitch marker. Ni. 2 treble tu. Masih dah nak tengok kat mana start.
Okay, stop sekejap. Okay. Ha. Tak. Kak Long keluar pada awal Kak Long. Tadi tak perasan sebab keluar daripada frame. Jadi Kak Long duk pegang. Cik dah perasan bila nampak stitch marker pemula tu. Kak Long kena buka pada awal semua. Sebab dia kacau daripada stitch marker 2. Okay. Tak apa. Benang ni tak ada salah. Nampak kan dia boleh guna lagi kan? Sebab cik dah okey ni benang ni. Okay, masuk balik. Okay. Besar sikit tu. Okay je tu. Okay. Buat ring dia. Jari bawah macam mana? Dari bawah tu macam ni. Macam ni. Cik dah tarik. Jadinya. Ni. Sorry. Yang ni masuk. Masuk belakang. Ni. Macam ni. Jadinya boleh control strange dia. Yang ni boleh pegang ni. Jadi bila macam ni kan. Bila macam ni tiba-tiba benang terlebih panjang kan. Buka dia balik. Tarik dia balik. Okay. Jadi tangan ni boleh pegang. Boleh pegang lebih. Okay. Cuba buka balik. Okay. Chain 1. Longgar sangat. Okay. 3. 4. Okay. 4. Okay. Sambung. Buatkan slip stitch. Okay. Okay. Pada tarik. Tarik habis semua keluar. Lepaskan yang tu, yang ikut. Okay. Masuk dulu lubang. Masuk dulu. Okay. Pegang. Pegang lubang tu. Okay. Tarik keluar semua. Sampai tinggal ring tu satu. Ring pada yang tu satu. Okay. Yang tu nampak tak lubang? Itu lubang kita. Okay. Ingat. Okay. Chain 2. Satu lagi tadi tinggal chain 2 ni. Sebab tu tak jadi. Tak. Chain 2 ada tadi. Bukan ni yang sebelum ni. Yang sebelum ni. Sebab tu yang set ni beginner tu cik dah bagi yang ni sekali. Yang ni sebab refer yang ni. Ni ingat ni baris 1. Okey. Kita buat chain 2, kita perlu buat treble. Okey. Patut tak cukup dia punya ni Okey. Chain 2. Masuk balik dalam frame. Okey. 1. Masuk dalam ni kan? Tak. Lilit, tarik keluar. Chain. Okay. 1, chain. 1, 2. Okey. Tanda dengan stitch marker hitam tadi kan? Nak guna apa? Hitam ke putih? Okey. Putih warna lain. Okey, baik. Ni ni. Tak nampak cover dengan ibu jari. Okey, ya betul. Okay, good. Tarik keluar. Okay, lepas chain 2, treble untuk buat bucu. Pegang. Ibu jari tu jangan lepas. Ni. Kan yang stitch marker tu macam ni kan. Tolaklah tepi. Jangan bagi dia kacau. Tolak tepi kepala dia. Tolak pada depan. Pergi belakang ni. Okay. Okay. Treble. Okay. Buat treble. 1, 2. Tu stitch marker kacau. Pusing depan. Ke depan. Okay.
Masuk lubang. Okey. Cik dah tengok yang masuk lubang tu. Pergi masuk frame balik. Okey. Okay. Masuk lubang tu. Okay, lepas tu masuk gini. Ya, tarik keluar. Baik, okay. Okey, bagi tarik loose. Bagi tarik loose. Okey. Okey, tarik. Lilit. Lilit. Tarik 2. Okay. Hmm. Sampai 3. Ya, tinggal 3. Okay. Okey, betul. Okay. Okey. Bucu. Ambil satu sketch marker, tanda. Okay. Okey, dah settle treble. Lepas tu 3 double crochet. Okey. Pegang balik lubang tu. Okey. 3 double crochet. Okay. Pegang lubang tu, jangan lepas. Okey. 1, 2. Tinggal 2. Tinggal 1. Ya, mesti tinggal 1. Okey, masuk balik dalam frame, nak tengok. Ya, salah. Tengok. Tak salah, pusing je. Terlilit je. Dah. Okay. 1. Okay, 2. Yang kedua. Okey. Tengok balik, buka balik, buka tangan, nak tengok tangan kan? Letak macam ni. Okey, supaya tak nak terbabas macam tadi. Okey. Buat double crochet lagi satu kan? Okay. Okey. Tarik balik dulu sikit macam tu. Okey. Ya. Okey. Cukup dah ketiga? 1, 2, 3. Okey, nampak? Okey, cukup. Okey, buat. Lepas dah cukup 3 double crochet, buat treble balik 1, bucu dia lagi 1. Okay. 1, 2. Masuk dalam frame. Okay. Okay. Okey. Aku lagi dah. Belum? Okey lagi. Okey lagi. 1, 2. Tak habis. Ya. Yeah. Kau nampak pelik tu kan? Buka je balik. Tu memang dah keluar dah. Buka lah. Okay, dah. Okay, yang ni kena start balik ni kan? Masuk frame balik. Okey, masuk balik lubang dia. Okey. Okey, good. Okey. Lilit sekali. Keluar 2. Tu dah cantik dah. Okey, treble, bucu, tanda. Ambil stitch marker, tanda. Okey.
Sama balik. Buat sisi dia, buat 3 double crochet. Dah tanya ni lubang ni. Tengok. Okey, ya betul. Itu lubang dia. Bila lubang dia betul kan, nampak kemas kan. Ni double crochet 1, double crochet 2, double crochet 3. Okey. Ni cik dah punya. Cik dah buat laju sikit lah sebab cik nak tengok kat long punya. Okey. 3 double crochet. Okey, good. Lilit, masuk, keluar. Okey, betul. Ya. Dia mesti keluar 2, 2, 2. Lagi. Okey. Okey, yang kedua. Itu yang kedua kan. Okey, buat yang ketiga pula. Kalau tak ingat boleh kira. Tak ingat boleh kira tepi. Ingat tak tadi? Kita tengok. Tu tak kira 1. baru 2. Dia ada orang kan, dia kira stitch. Dia guna yang tiang ni. Tapi kalau dulu waktu cik dah baru mula belajar kan, cik dah tak nampak tiang-tiang ni. Jadi cara cik dah cara kira kan, cik dah kira yang V kat atas ni. Ya, kira V tu senang nampak lagi. Okey. Sama juga. Jadi dah ada 2 bucu, buat bucu yang ketiga. Buat yang treble yang ketiga. Keluar 2. Okey, 3. Ya, betul. Betul dah. Okey. Ambil stitch marker tanda. Tanda. Okey, ni treble. 1, 2, masuk. Keluar 2. Keluar 2. Keluar 2. Jangan lupa pusing hook tu. Macam ni. Senang sikit tu. Okey. Tadi betul-betul. Dia betul tadi. Tak apa. Cik dah tengok hasil tu nanti. Tu. Jadi tak tu lagi yang okey lagi ni. Okey. Dia biasa. Dia lulus tu. Nanti kan dah buat yang ketiga, keempat tu makin okey lah. Mula-mula ni memang. Okey, ni yang double. Ya, tengok. Cuba buka. Tunjuk macam mana. Dapat berapa dah sekarang. Kira stitch marker yang penjuru tu ada berapa sekarang. Yang penjuru ada 3. Penjuru ada ketiga kan. Ada 3. Bila ada 3 maksudnya. Okey. 1, 2, 3. Maksudnya ni. Kita masih ada 3 double crochet kena buat. Buat lagi 3 double crochet. Nak buat double crochet. 3 double crochet. Lilit 1. Masuk. Tarik keluar. Senang. Buat looskan sikit. Tarik 2. Okey. Tarik 2. Ya. Dia kan kalau nak jaga, tak nak bagi nampak longgar-longgar sangat kan. Ni. Kalau macam cik dah kan, cik dah suka tengok macam ni.
jarak antara hook dengan benang dia. Okey. Macam kita in lebih kurang sikit-sikit lah. Jadi kalau macam Kak Long tadi mula dia terkeluar macam ni kan. Ini yang Cik dah kata tu longgar sangat tu. Kita tarik balik. Lepas tu yang kita ni tunjuk ni. Penting ni. Okey. Double crochet yang kedua. Okey. Buat macam ni. Okey, lilit. Keluar dua. Keluar dua. Ya. Okey. Masuk frame balik. Okey. Buat yang ketiga. Dah makin ketat ya. Okey, nanti Cik dah tunjuk macam mana nak buat. Lilit. Keluar dua. Keluar dua. Lilit. Ya. Tinggal dua. Terbalik. Keluar dua. Okey, ekor dia letak bawah. Tolak bawah balik. Okey, dia macam dah penuh kan. Okey, jangan risau. Ni benang je. Ni. Kat lu. Tolak dia sikit. Tarik. Ya. Kan, nampak ruang. Tolak dia. Nampak ruang. Okey. Jadi, kita dah ada 3 double crochet. Jadi, kita akan buat treble kita yang terakhir di sini. Treble kita yang keempat. Penjuru kita yang keempat. Okey. Buat penjuru. Buat treble. Dua. Tiga lagi ada. Tu dah terbelit dah tu. Nak buka lah. Buka. Lilit balik 2 kali. Masuk balik frame. Tak nampak? Okey. Masuk. Keluar 2. Hook tu pusing macam tu. Ketiga buat macam ni. Buat macam ni sikit. Bagi loose sikit. Satu lagi tu yang susah nak keluar tu. Okey. Lilit. Okey. Lilit lagi sekali. Keluar tu. Okey. Macam tadi. Bila treble bucu. Ambil stitch marker tanda. Okay. So sekarang kita ada pemula kita 1, 2, 3, 4 penjuru. Okay. Bila dah ada 4 penjuru, jadi square kan? Okay. Kita akan buat 2 double crochet. Sebabnya chain 2 yang pemula kita tadi adalah dikira sebagai 1 double crochet. Okay. Jadi kita buat 2 je lagi. Okay. Buat double crochet lagi. Frame. Masuk frame. Tu. Dah lebih tu. Buka balik. Buka. Patutlah ekor tu kacau. Turunkan ekor, tarik. Ekor tu kacau. Stitch marker putih tu pun tolak ke tepi. Ni, jangan biar macam ni. Tolak macam ni. Gitu. Jadi supaya nampak. Nampak ruang ni.
Masuk balik frame. Okey. Okay. Okey. Satu. Tiga kan? Mm-mm. Okay. Tiga bagi, okay. Okay, good. Buatlah double crochet yang terakhir. Sekejap. Rasa macam tarik dengan chain tu. Buka balik. Chain yang first. Buka. Sekejap. Tunjuk macam ni. Letak macam ni. Ibu jari tu ke tepi. Okey. Tak long. Macam tu sikit. Buka ruang sikit. Ni, tarik macam ni. Buka ruang sikit. Bagi nampak ada ruang tu. Okey. Dia masuk sekali. Ya. Ngacau. Okey. Keluar dua. Okey. Bagi dulu sikit. Tepat sangat tu lagi. Tak mesti tak nak keluar. Nak loose tu buat macam ni sikit. Geraklah sikit. Okey. Kita dah cukup dua. Double crochet. Okey. Mari kita tengok balik. Okey. Dekat sini nampak ada satu titik. Okey. Inilah nama dia. Slip stitch. Kita nak buat slip stitch. Okey. Slip stitch. Ingat tak tadi waktu mula-mula kita nak buat ring tu. Cik dah kata yang slip stitch tu kan. Maksudnya. Okey. Nampak tak? Ni. Pemula kita. Ni yang penting ni. Pemula kita. Nampak? Dia ada lubang tu kan. Kita akan masukkan dalam ni. Okey. Kalau boleh masuk celah ni. Ni nampak? Nampak tak? Kalau kita boleh masuk yang celah ni macam ni terus. Okey. Tak payahlah buka. Okey. Kalau tak boleh masuk. Kan? Okey. Buka. Ingat betul-betul. Ni nah. Masuk balik frame. Bagi cik dah buat dulu. Okey. Ni tolak tepi. Stitch marker yang treble tadi. Okey. Masuk dalam lubang dua ni. Okey. Kalau susah nak masuk, jangan risau. Kuku anda ada. Sila guna. Tolak satu. Tolak dua. Kan? V dia dua kan? Okey. Bila masuk macam ni. Masuk macam tu dulu. Masukkan dulu. Hook tu kat atas tau. Jangan hook tu biar bawah ni. Hook atas dia ni. Ni. Hook di atas macam ni. Masuk frame balik. Hook tu di atas macam ni. Jangan tak bawah macam ni. Tak atas. Keluar. Ni atas ni. Nak tarik benar ni ke? Bukan tak payah. Okey gini. Sebab tak nampak lubang. Okey. Okey. Nampak lubang tu. Okey. Muat ke? Muat. Cuba. Muat. Tengok masuk lubang mana? Selalu. Tak nampak. Tinggi sangat. Bawah sikit. Tidak lagi kita nampak. Cuba macam ni sikit. Macam ni. Macam ni. Masuk dulu. Tengok balik. Sebab kita tanding tu. Okay, betul-betul. Okey, tarik keluar. Okey. Masuk dalam tu. Tarik. Ni lilit. Lilit juga. Okey. Ni dah masuk macam ni kan. Okey, tengok cik dapat dulu. Okey, lilit sekali. Tarik keluar dua-dua tu. Dan yang satu tadi. Okey, tarik keluar tiga. Keluar tiga-tiga tu. Lilit dulu, lilit sekali. Keluar tiga-tiga tu. Tarik dulu. Okey, buka yang stitch marker tu. Okey, bila kita ni okey, letak. Nak tengok. Okey. Okey. Jadinya
Okey, kenapa cik dah tanda bucu tu, treble tu sebabnya okey, bila kita tengok dekat sini, nampak kan? Ni treble kan, bucu kan? Okey, nampak tak daripada bucu tu tengok ada garis atas ni kecil kan? Tengok keluar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi treble tu Okey. nampak tak dia jadi 5. Okey. Nampak sini. Sini pun sama. Treble ni bucu ni keluar 5. Setiap bucu tu keluar 5. Ini baris kedua. Okey, cuba tengok baris ketiga nanti. Bucu je keluar 5. Sebab tu kenapa penting kita nak tanda treble tu. Sebab ni kat bucu je keluar 5. Kalau tak tanda, kalau baru-baru nak belajar kan, nanti kan dia akan miss benda tu. Okey. Yang lain cik dah tak kisah sebab kan. Sebab tengok. Double crochet kan. Atas double crochet tengok ada lagi satu double crochet. Atas double crochet, satu double crochet. Atas satu double crochet ni, baris seterusnya satu double crochet. Dia repeat macam tu je. Jadi untuk yang ni, untuk yang granny square ni, kita pentingkan bucu tu je. Okey. Ni sekarang kita dah masuk baris yang kedua. Okey. Hari ni cik dah ajar baris 1, baris 2. Okey. Okey. Sebab ni dia sama kan cik ada? Okey, nampak Okey, ni baris 1 kita dah slip stitch tadi. Okey, kita naikkan balik 2 chain. Kita naikkan balik 2 chain. Okey. Nampak? 2 chain kan? Okey, cuba buat nak tengok. Okey. Masuk frame. Okey. Okey. Ambil stitch marker, tanda. Okey. Tengok sikit. Stitch marker tadi lah yang putih ni. Yang putih. Ya, kita guna yang sama je. Okey. Yang ni tanda dekat sini. Yang V tu. Mana tengok. Betul. Yang tu. Yang tu yang kedua. Yang tadi tu tak ada kira kan. Yang dekat hook jangan kira. Yang ni yang kat hook ni bukan kira. Kita nak stitch dia. Jadinya tanda dekat V ni. Senang kan tadi kan nak cari kan? Okey, jadi ingat. Dekat bucu dia, treble ni keluar 5. Keluar 5 tu maksudnya 2 double crochet, 1 treble, 2 double crochet. Jadi kita buat 2 double crochet dulu. Okey, cik dah buat dulu tunjuk Okey. Nampak tak? Lepas stitch ni, lepas stitch yang chain tadi kan, terus kita buat treble kan? Okey. Senang. Okey. Kalau boleh muat, buat yang pertama tu buat kat situ terus. Macam ni Double crochet. Bilik, masuk dekat sini. Double crochet. Okey. Kalau tak boleh, buka saja. Sebab kita dah tahu kan situ stitch dia kan? Okey. Buat 2 double crochet dalam tu. 1, 2. Jadi kita tak guna dah ring tengah. Ring. Ya. Okey. Masuk balik dalam frame. Okey. Mat. Okey. Nak buat stitch yang pertama, masuk ada stitch marker pun boleh kalau takut tersalah lubang. Okey. Masuk running. Itu sedap. Ya, dia mesti lalu dua-dua. Lalu dua-dua V tu. Tarik keluar 4. Bukan 4, 3 kan? Cuba tengok balik. Cuba buat macam ni. Dapat 3. Mesti dapat 3. Double crochet mesti dapat 3. Hampir nak 4 tadi. Hampir nak bola tu. Biar macam biasa. Keluar 2. Okey, dah langkah sikit. 1, 2. Okey, dapat 2. Keluar lagi tu. Okey. Okey. Buka stitch marker tu.
Yang merah, bukan yang putih. Okey. Okey, tengok. Okey. 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 Buat yang kedua pula. Cik dah rekod kan? Dia risau betul tadi. Tak apa. Okey, buat ni tak Ya. buat yang nombor 2. Ya, buat double crochet yang kedua. Ni, double crochet yang kedua. Oh, masuk dalam Okey. Masuk dalam stitch yang sama kat bawah tadi. Okey. Yang ada stitch marker tadi tu kan. Saya aku dah ready. Okey. Okey. 1 2. 1 2. Okey, tengok. Tunjuk balik. Ya, stitch yang sama. Okey, tengok. Stitch yang sama, tempat yang sama, stitch yang sama tu kan. Kita buat treble. Lilit dua, kita buat bucu dia balik. Keluar dua. Okey, ulang. Okey. Ni, jangan tarik dengan tangan gitu. Buka je terus. Lilit balik. Dia perkara biasa tiba-tiba dia kelongkannya. Masuk balik stitch yang sama. Okey. Okey, tengok ada 4. Okey, good. Okey, lilit. Hook tu kau nak keluar jangan biar tegak macam ni. Ke tepi. Bila nak tarik keluar tu ke tepi macam ni. Dia barulah smooth sikit. Tarik ke tepi ni. Pusingkan sikit hook tu. Kita takut dia tarik yang belakang. Tak apa, tarik belakang kita betulkan balik. Tinggal 2. Mesti tinggal 2. Okey. Tinggal 1. Okey, macam biasa. Bila treble adalah bucu. Jadi stitch marker yang kita jatuhkan tadi, kita ambil balik, kita tanda balik dekat V dia ni. Okey. Ya, ni baris kedua punya ni. Bucu baris kedua. Masuk dalam warna itu. Jangan. Okey. Jadi 2 lagi double crochet. Tempat yang sama. Dia buat dia 5. Ya, dia 5. Okey. Tu kacau batang treble pula. Okey. Masuk balik dalam frame. Okey, tengok balik. Jadi 5. Okey. Jadi macam biasa, atas setiap stitch double crochet ni ada 1 double crochet. Jadi, ni tengok. Lilit yang stitch yang sebelahan. Okey, ni yang kita buat 5 tu. Nampak tak stitch yang sebelah dia yang ni? Okay, jadi kita lilit, kita masuk, keluar. Keluar je. Okay, Masya dah tengok. Yang ni bila 5 kan? Yang 5 tu, lebih pindah sebelah pula. Ni, tengok ni. Tengok ni bucu ni kan? Ni habis dah. Jadi dia pindah pergi stitch sebelah. 1. Stitch sebelah. Setiap atas stitch tu. Ada bulat ni. Tengok. Ya, itulah stitch yang sebelah tadi tu. Kalau tadi bulat tu tak usah. Yelah dah kita tolak kan. Tengok. Tak apa, mau masuk dulu. Cik Zahid tengok. Okey. Okey.
Okey. Betul-betul. Okey. Jadi sebelah tu pun sama. Yang dua lagi tu pun sama. Oh, aku tak ada lubang. Tu ada. Mesti ada. Ni. Dia macam ni kan. Ni sebelah ni. V dia. Nampak V dia. Dia jangan confuse. Kita tengok V je. Kita cari V. Tu V dia. Lepas tu memang nampak dia punya Ya. lubang. Ya. Sebab kita dah tarik sebelah tu, kita akan nampak. Oh, automatik kita nampak dia. Lilit tak? Lilit tak sekali? Okey, lilit dah. Okay. 3. Tarik keluar 2. Tarik keluar 2. Abang Cik tidur, Abang Cik. Okey. Satu. Tengok balik. Okey. Buat yang sebelah pula lagi. Okey. Sekejap. Okey, yang ni. Ya. Okey. Betul. Ni, janganlah biar macam ni. Ni. Tolak ke tepi. Kacau je kepala dia. Line kacau. Sebelah sana. Okay, sementara tu kita buat bucu yang kedua. Ini bucu yang kedua. Sementara tunggu connect semula, kita buat ini. Bucu 5 yang kedua. Ni. Okey. Lain sana hari ni teruk. Apa tak guna apa ni? FaceTime. Dia ada iPad. Dia guna iPad ni. Dia guna iPhone ni boleh. Kan dia tak dia guna tak sama dengan iPhone ni. Tak sure. Mak ayam live. New call. Itu anak Aisyah tu. Anak ni bukan ni bukan anak Raja Aisyah. Okay, it's okay. Okay, pusing balik. Dia ingat ada first time. Tak apa. Amai tengok balik. Okay. Tu double crochet lagi satu. Okay. Okey. Satu, dua. Okay. Satu, okey. Ya. Okay. Kita pun jumpa bucu yang kedua kan? Okay, ingat. Bucu je. 2 double crochet. 1 treble. 2 double crochet. Cuba. Ingat. Kalau susah nak tahu, nak tengok nanti, biar je dulu stitch mata kat situ. Ya, keluar 2. Okey. Buat yang kedua. Seriously, kalau Kak Long beli hari tu kan, yang Kak Long share tu kan, kat Cik Dan. Sebab Cik Dan jual juga benang Lily Ash tu. Bagi Cik Dan lah, benang Lily Ash tu dia tak sesuai untuk beginner. Sebabnya dia, ni macam ni kan, urat dia padu kan. Yang Lily Ash tu Cik Dan guna sendiri, dia terburai. Masuk balik frame. Okay. Tu buat double crochet kan. Okay. Mai buka balik. Mai kita tengok.
Okey, 1, 2. Okey, boleh buka stitch marker tu. Nanti susah nak ni. Okey, kita akan buat treble. Kita buat balik. Lilit 2. Masuk. Keluar. Ni. Buat macam ni sikit. Nak bagi dia loose sikit. Keluar 2. Keluar 2. Dan keluar 2. Okey, tengok berapa dah. 4. Okey, buat macam tu sikit. Tu jangan loose sangat. Tarik sikit. Tarik sikit kat tunjuk tu. Okey. 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 Hook tu. Hook tu macam tu. Keluar 2. Tak apa. Mari tengok dulu. Tolak dengan ni. Tolak dengan kuku. Kenapa? Dah. Okey dah. Okey. Okey. 1, 2. Okey. Tu. Okey. Macam biasa ambil hook stitch marker tadi. Tanda balik. Senang kan design ni? Sama je kan? Okey. Kat V tu. V ni nampak. Okey. 2. Masuk balik frame balik. Okey. 2. Double crochet. Lilit sekali. Double crochet je, lilit sekali. Tu. Stitch marker tu jangan ambil gini. Tolak. Tolak. Okey. Masuk tempat yang sama. Okey. Lilit 3 tu. Keluar. Keluar 2. Keluar 2. Okey. Tengok. Mari tengok balik. Tengok set balik. Kanan tu tepi. Okey, baru jadi 1 kan? Okey, buat yang kedua. Okey. Lepas tu macam biasa kita pindah sebelah. Setiap stitch ni kita akan buat 1 double crochet. Cik dah mesti buat macam autopilot lah. Autopilot. Cik dah buat banyak tau yang design ni. Sebabnya Cik dah buat lapis meja, kerusi. Lepas tu ni yang Cik dah tunjuk tadi tu kan, yang ni. Ni Cik dah buat untuk ni casing ni cover iPad. Lepas tu design yang banyak. Design sama ni Cik dah nak buat ni. Ni kan. Yang ini Cik dah nak buat bag. Banyak benda boleh buat daripada dia. Okey, masuk frame balik. Okey, tengok. Kita tengok di mana. Okey. Buat yang kedua. Tapi nampak sabuk je ni. Tak nampak sabut. Sat lagi letak. Sat lagi letak akan nampak. Nanti Cik dah akan tunjuk balik. Okey, stitches yang bagus. Ya, stitch yang bagus. Betul. Mana ni? Tak nampak? Turunkan balik. Tu kan ada 3. Kejap masuk. Okey. Okey, tu ada 3. Betul lah. Dia punya benar tu putus sikit. Dia ingat 3 tu. Pusing hook tu senang sikit. Dah. Okey. Good. Okey. Tu. Tu ada lagi 1 kan? Buat lagi 1.
Jap. Kenapa nampak macam pelik? Sebentar. Okey, buka balik. Buka balik. Ya. Buka balik. Okey. Buat macam ni. Okey. Tari tu tarik Tarik satu je kan? Tarik 2. Tak belajar lagi level tu Ya. Okey. Okey. Nampak bucu yang kedua. Jap. Mai Cik tunjuk dulu. Letak dulu. Letak macam ni. Letak macam ni. Tak nampak masuk frame. Tolak. Okey. Nampak macam ni tau. Okey. Yang ni ring tadi kita buat. Tengah dia. Ini baris 1. Nampak tak? Ni baris kedua. Nampak tak? Tu tengok Kak Long punya. Nampak tak? Tengah dia baris 1. Ni baris kedua. Sebab tu Cik dah kata tak nampak ni pun. Tak nampak comot pun. Tak nampak serabut pun. Nampak je tiang dia. Okey, jangan risau. Okey, bucu. Bucu kita buat apa balik? Okey, itulah pasal apa malam ni? Tak malam. Rasanya hujan balik dah. Okey, tak apa. Mas kita buat bucu balik. Okey. Double. Ya, betul. Double crochet 2. Masuk kat dalam yang ada stitch marker dia. Boleh masuk sekali. Ni. Begitu. Okay, keluar 2. Masuk. Keluar 2. Okay, mai tengok. Okey. Nampak yang kedua. Masuk. Nak bagi loose sikit ni. Okay, good. Okay, buka stitch marker. Kita nak buat treble. Masuk frame balik. Okay. Tu. Treble. Lilit 2. Masuk stitch yang sama. Keluar 2. Turunkan ke bawah. Satu, 2. Longgar je buka. Longgar je buka. Buka kat tangan kan. Lepas tu boleh lilit baru. Okay, good. Okay, good. Macam tadi. Bila kita dah jadi bucu, kita buat apa? Ambil balik stitch marker yang kita tanggalkan tadi. Okay, letak yang V ni, kita masukkan balik. Cantik je dia punya tepinya. Dia tak serabut pun. Kan? Nampak straight je. Tak nampak? Masuk frame. Ni, nampak yang ni kan?
Yang ni So, nanti. tak ada dia. Yang ni yang nanti kita nak sambung, kita sambung ke sini. Jadi yang ni yang penting. Sebab ni kita buat sikit-sikit kan, nak praktis kan. Nanti kita semua kita sambung yang kita buat tu. Okey. Macam tadi balik. 2 double crochet. Stitch yang sama. Ni, kalau tak muat tu tolak sikit. Okey. Tolak lah, tarik sikit. Tak apa. Kita tolak pun dia tak terkoyak. Ni 2 double crochet. Okay, mari kita tengok. Okey, bawah 1. Ya. Satu lagi. Okey, dah cukup bucu kita. Jadi kita buat lagi 3. Okey. Yang ni double crochet biasa. Double crochet biasa, betul. Setiap stitch tu ada 1 double crochet. Okey. Macam tengok. Okey, good. Pergi stitch sebelah. Lega sangat. Lega sangat benang besar. Senang cik dah nak tengok. Kak Long pun senang nak cari lubang kan. Tak boleh bayar yang kecil. Nampak kita tak kena tengok yang kecil. Yang kecil. Yang kecil ada. Yang set lagi satu cik dapat ada juga. Yang kecil. Yang Fanto. Itu pun boleh juga. Tapi yang ini boleh buka banyak kali. Malam ni saja berapa kali buka kan. Yang kecil dia lagi kemah lah kan. Tak semestinya. Kalau yang kemah lagi, yang kemah yang ketat tu, yang jenis halus, benang halus ni, dah pun malas nak ni sebab malas nak masuk benang, malas masuk lubang. Ya betul. Tak ni je buka balik. Lepaskan hook. Tak. Cuba tengok. Cik dah nampak. Kak Long tarik masuk dalam satu saja V. V sebelah sahaja. Okey. Ya, nampak kan? Masih tarik masuk 2. Tak lilit lagi tu. Okay, nampak? Tengok balik. Masuk balik frame. Sekejap tengok. Okay, good. Kita pun sampailah stitch marker lagi 1. Stitch marker bucu kita yang terakhir. Buat lagi 5. Cik dah punya tinggal lagi 1 tak buat. Masuk frame. Ya, bucu tu. Bucu saja ingat. 2 double crochet. 1 tu level. Ya. Tu longgar sangat, tarik sikit. Okay. Okay, good. Cik dah pula yang 2 yang lari pada frame sebab cik dah tak tengok, cik dah tengok Kak Long. Okay. Satu. Buat yang kedua. Okey. Buka. Okey. Buat treble. Ya. Buat treble. Ingat dah.
Okay. 4. Ya, 4. Bila treble kan, jadi 4. Keluar 2. 3. Tinggal 3. Keluar lagi 2. Tinggal 2. Yes. Okay. Okay, good. Okay. Macam biasa. Pusing sikit. Pusing sikit, senang tengok. Okay. Tengok yang V yang terakhir tu. Ambil stitch marker. Letak. Bucu kita. Okay. Okay. Masuk balik frame. Tak nampak. Okay. Okay. 2 lagi double crochet. Kita kena ikut kita punya ni. Bucu memang ni bersama je. 2 lagi double crochet. Okay. 1. Masuk. Nak tengok? Okay, 1. Satu lagi. Okay. Okay. Kalau mau tidur sah. Boleh je sah. Wah, dia balik kat dalam iPad ni. 1, 2. 1, 2. Okay. Ya. Tu saya jadi bucu. Okay. Okay. Lepas tu. Okay. Yang ni yang akhir ni sikit. Macam akan confuse sikit. Sebab tadi kan kita ada buat yang nak naik baris kedua tadi kan. Okay, mari tengok Cik dah explain. Okay. Tengok macam ni. Okay. Nampak tak? Okay. Okay, Kak Lo. Masuk frame balik. Okay. Yang ni barisan akhir ni macam selalu orang confuse ni. Sebab ni dia ada lagi satu cara. Kalau perasan yang Cik dah tunjuk yang Cik dah punya yang casing iPad tu. Ni dia tak nampak yang baris tu kan. Tapi tu Cik dah tak nak ajar yang kali ni. Okay, kita ada cara basic je dulu. Okay, nampak ni nah. 1. Okay, tunjuk. Tunjuk. Okay, 1. Okay. Lepas tu sebelah dia 2. Okay. Selalunya kadang-kadang orang terkeliru. Yang selalu Cik dah tengok dia nampak kembung. Nanti kan nampak ada baris yang lebih. Sebab orang ingat yang ni. Ada lagi 1. Ya, nampak macam tu kan? Yang tu bukan. Yang itu adalah hak milik ni. Chain tadi. Hak milik yang chain tadi ni. Ni. Nampak ni. Dia ni. Dia dah naik dah ni. Yang ni dah ada dah. Dah ada tuan empunyanya. Jadi yang ini ni bukan. Okay. Jadi kita hanya ada 1, 2. Okay. Okay. Jadi setiap satu tu silalah buat 1 double crochet. Okay. Berlubangkan yang tu lah. Ya. 2 lubang tu saja. Okay, 1. Tu ni. Jangan biarkan dia kacau. Tolak dia ke tepi sana. Okay. Okay. 1, 2. 1, 2. Okay, yang ni tu lubang ni. Satu lubang tepi dia. Ya, lubang tepi dia pula. Ni pusing sikit. Macam tu senang. Ya, longgarkan dia, tarik. Nak longgar macam ni. Okay.
Longgar-longgarkan. Okey. Satu, dua. Okay. Tarik, letak macam ni. Senang nak tengok. Masuk frame. Okey. Nampak? Okey. Kalau lah kata, andai kata selepas ini confuse kan. Dah cukup ke belum? Dah cukup ke belum? Okey. Makcik dah ajar tips Sebabnya dia yang confuse selalunya yang ni je. Yang pemula ni kita akan confuse. Jadinya, cara cik dah. Okey. Cik dah akan kira stitch yang baris yang penuh kat tepi ni ada berapa. Jadinya ni, yang bucu yang ada stitch marker 2 ni jangan kacau lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tapi 7 kita ada ni. Tak. Mesti salah. Tengok balik. Tu. Yang ini tak kira kan? Yang ni jangan kira. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita Mesti ada buat tak cukup tadi. Tapi tak apa. Kalau macam tu, nanti kita nak naik nanti. Kita salah bucu. Mai tengok balik. Tengok balik bucu. Yang pink. Letak bucu, letak macam ni. Tak. Bagi fokus sekejap. 1, 2. Tak. Pusing sikit. Sebab kamera tak fokus. Gerak sikit. Sebab nak bagi nampak fokus. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, cukup. Pusing balik. Ni. Pusing tu balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kita sekali nak. Yang hook tu hook tu cik dah tengok pula. Yang dekat ujung bucu tu. Okey, hook sebelah dia tu tengok ada berapa? Ada 1 sebelum 2 sebelum yang putih. 2 sebelum yang putih. Maksudnya ada yang tertinggal. Baris ni. Rasa macam guide satu-satu dah. Okey. Tutup 2. Mai tengok. Okey, yang tu baru cerah. Okey. Line sebelah yang penuh. Line yang penuh tu. Okey. Ibu jari kiri tu ada tulis kan? 1, 2. Okey, 1, 2, 3. Cik dah tahu kat mana yang tak cukup. Yang ini ni, yang dekat bucu pertama ni 2 tak cukup. Bucu merah tu. Bucu merah tu, sebelah dia tu patut ada 2. Kak Long buat 1 je. Sebelah sini, sebelah yang full. Yang dekat ibu jari kiri tu. Ya. Ya. Okey. Dia tak cukup rajin kan nak buka kan? Jangan risau. Nanti untuk row ketiga tu, Kak Long kena ingat. Okey, cik dah punya tips kan. Kalau malas nak buka kan. Okey. Yang tak kat tengah ni. Kat tengah ni kan. 1 ni. Kat mana lah yang antara tengah ni kan. 1 ni. Kak Long bawa keluar 2. Ya, bawa keluar 2 double crochet. Okey. Faham Faham Okey. Sebabnya dia mesti ada 7. Cuba tengok row yang bawah pula. Row bawah yang penuh kat bawah. Okey. Tutup 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kira tepi pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab tu penting ada stitch marker ni, nampak kat mana yang bermasalah. Okey. Mari kita kira yang stitch marker yang pemula tu. Okey. Tengoklah cik dah kira macam mana. 1, 2. Okey, 3 yang pemula tu.
Okey. Sekejap. 1, 2, 3 mula. Lepas tu 4, 5, 6, 7. Maksudnya cukup lah. Tunjuk. Ya. Hmm. Okey. Hmm. Sekejap lagi daripada sini. Ni. Yang ini jangan kira. Bucu ni. Yang bucu ni jangan kira. Yang merah tu kan. Yang stitch buku merah jangan kira. Sebelah dia ada 1, 2. Kan? Ya, 2. Lepas tu yang stitch marker biru ni. Yang ketiga. Kak Long yang putih kan? 3. Okey. Lepas tu lepas ni. Masuk yang sebelah yang tak bercantum lagi. Yang asal ni. 4. Ini. Yang 4. Tak. Sebelah dia. Tapak ni. Ya, itu yang 4. Ya, yang tu 4. 5, 6, 7. Kan? Okey. Ya. Okey. Okey, tengok nah. Ni macam biasa. Yang atas chain 2 tu, jadi kita akan buat slip stitch. Okey. Ingat tak slip stitch yang titik tu kan? Ingat tak macam mana? Okey, tak apa. Mai tahu dah panjang tu. Okey. Masuk balik. Tarik. Tarik kaki tunjuk tu. Okey, kalau dah lus sangat, lepas. Okey. Kalau boleh masuk dengan ada stitch marker, masuk. Ni yang kita tengok ni. Ni. Lari frame. Okey. Yang ni, okey. Kak Long masuk balik frame. Okey. Okey, Cik dah punya agak kecil yang ni. Jadi Cik dah buka. Tengok Cik dah buat dulu. Cik dah buka stitch marker dah. Jadi Cik dah nampak V ni kan. Okey, jadi jangan lilit, jangan apa, masuk. Masuk 1. Kalau susah nak masuk, gunalah kuku tarik. 1. Okey. V yang kedua. Ya. Okey. Jadi 3. Masuk. Kak Long masuk. Okey. Cik dah nampak yang putih tu. Masuk frame. Okey. Muat ke? Macam tu boleh masuk. Boleh kan? Untuk kalau ketat Kak Long buka lah. Nampak kan? Kita yang penting kita nak cari dia punya tapak tu. Kita dah nampak dah. Tak terbabas. Okey dah. Masuk balik frame. Okey. Tak muat. Buka lah stitch marker tu. Ya, bismillah. Jangan masuk. Ya, masuk. Mesti. Masuk V. Okey. Masuk. Tu masuk. Okey. Okey dah ni kan. Okey. Tengok nah. Kena pandai main dia punya tu. Jangan duduk tegak. Tarik keluar. Tarik delete, tarik keluar 2. Tengok Cik dah punya ketat sikit ni tadi. Ya. Tu tarik keluar lagi 1. Cik dah punya keluar frame. Ya, okey. Okey, Kak Long buat. 3 kan? Terbalik lilit tu. Lepas tu Tarik keluar lagi 1. boleh guna kan? Ya. Okey. Boleh? Okey, kita nak pemati. Esok Kak Long praktis buat 2 layer ni. Okey. Sabar, jangan pemati lagi. Okey. Tengok ni Cik dah buat. Dulu. Ni kan macam ni kan tadi. Okey, janganlah tarik besar sangat. Macam ni je. Lilit sekali. Kita buat chain je satu sebenarnya. Tarik 1. Biar macam ni. Okey. Ambil gunting. Bagi panjang sikit.
Sebab kita nak pemati. Okey, baru gunting. Okey, buat yang tu dulu. Okay. Buat chain satu. Buat chain satu. Tarik. Longgar sangat tu. Rugi. Okay, chain satu. Okey. Ambil gunting. Okay. Bagi panjang sikit. Gunting. Okey. Yang ni tarik je. Bagi keluar benang. Okay. Masuk balik frame. Oh. Okey, jadi gini tarik. Ketat lah. Okey, ni dah jadi ni. Tengok. Okey dah tu. Sebenarnya Cik dah target sebenarnya nak buat 3 layer. Jadi setiap granny square Kak Long jadi 3 baris. Lepas tu nanti baru kita sambung. Tapi ada improvement lah ni. Kan? Okey. Boleh? Okey, jadi siang esok buatlah 2 ke. Nanti awal pagi esok Cik dah bagi video dia. Okay. Cik dah bagi video dia. Okey. Nanti Cik dah buat dalam YouTube sebab jadi Kak Long boleh slowing down kan dia. Jadi senang nak ikut kan. Okey. Bye-bye. Terima kasih Cik. Sama. Thank you. Abang kata bawa nak buat rupa. Makan kata boleh buat rupa. Baik. Yang ni. Kita tengok dah tadi. Tapi kan Kak Long, kalau tak jadi ni kenapa Kak Long gunting? Boleh buka lah. Kan Cik dah kata benang ni boleh buat gini. Buka balik dulu. Jangan gunting. Rugi. Tak apalah Kak ambil buat kitchen ambil. Buat kitchen boleh. Tak baik. Ya, sebabnya bersayang lah. Benang ni boleh buka banyak kali. Hilang. Line orang lain ni tak okey. Okey. Dia connect balik. Mungkin lah. Praktis esok. Nanti Cik dah bagi. Mungkin lah. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Sini. Okay, sama. Okay. Nak kata apa? Bye-bye. Okay. Bye-bye. Nanti lain kali kalau saya buat kelas, saya buat live lagi ya. Okay, tapi rasa insyaAllah esok malam buat lagi. Nanti kita buat. Kalau siapa yang nak ikut, boleh. Nanti kita boleh letak dekat. Okay, nanti kami akan letak dekat kami punya Buat tu. Lama web. nama web boleh. Nanti kami bagi link. Siapa yang nak download yang ni, boleh download dan print. Okay ya. Okay, terima kasih. Sebabnya yang ni, percayalah granny square ni kan, kalau buat banyak benda memang kemas sangat. Contoh yang saya dah buat. Yang ini cover. Yang ni nak buat laptop. Laptop pun nak letak iPad. Okay. Ini asas dia yang tadi yang kita buat 2 layer. Okay. Lepas tu kan, saya buat lagi, saya main tukar-tukar lah. Kalau yang baru nak belajar, tak payah tukar-tukar. Terus je buat besar-besar. Lepas tu, sambung tepi ni. Lepas tu boleh buat. Dah boleh masukkan iPad dalam ni. Okay. Kalau macam besar, macam tak yakin nak buat, boleh buat kecil. Boleh letak cermin mata. Ataupun, macam yang saya ajar tadi. Sebenarnya tu tadi anak saudara saya. Okay. Kalau macam yang tadi saya ajar macam tadi. Boleh buat yang ni macam banyak kali. Buat banyak-banyak. Lepas tu boleh buat sambung-sambung. Lepas tu boleh buat alas duduk. Alas meja. Banyak benda boleh buat dengan dia. Sebab tu granny square ni memang penting. Saya buat yang ni buat saya buat alas sofa. Sofa pernah. Saya punya kerusi study pun ada. Jadi siapa yang rasa nak buat ni belajar boleh buat. Nanti saya akan share yang ini dekat saya punya web page. Okay, lepas tu
Kalau nak crochet sama-sama pun boleh esok. Esok saya akan buat lagi sekali kelas. Dalam 10.30, 10.45 macam tu. Saya akan mula buat yang ni balik. Okey ni. Siapa yang nak buat esok boleh. Saya nak naik ke esok saya akan mula pada awal. Akan buat 3 layer. 3 baris Okey. Terima kasih. Bye-bye.